Berhenti! Kalau setiap hari anda cuma berjalan santai sambil melihat pemandangan, anda sebenarnya sedang membazir nyawa. Kajian mendapati, walaupun anda berjalan perlahan selama 3 jam, perlindungan terhadap kesihatan badan anda adalah hampir sifar. Data tidak pernah menipu. Kajian di Amerika Syarikat terhadap 85,000 orang menunjukkan berjalan perlahan selama 3 jam hanya mengurangkan risiko kematian awal sebanyak 4%. Tetapi, dengan hanya jalan laju selama 15 minit, risiko kematian terus menjunam sebanyak 20%. Inilah pelaburan umur panjang yang paling berbaloi. Kenapa perbezaannya begitu besar? Kerana hanya apabila kelajuan ditingkatkan, keupayaan jantung mengepam darah akan menjadi lebih kuat. Pada saat itulah sel imun anda akan benar-benar terbangun untuk memburu dan membunuh sel kanser di dalam badan anda. Jadi, berapa laju yang dianggap laju? Ini piawaian emas daripada doktor di Britain. Ujian nyanyian. Semasa berjalan, jika anda masih boleh bercakap tetapi tercungap-cungap sehingga tidak mampu menyanyi, tahniah. Itulah kelajuan yang akan memanjangkan nyawa anda. Jangan berlengah lagi, mula memecut sekarang. 15 minit sehari untuk jaminan hidup bertahun-tahun lebih lama. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.